Ini bab menyatakan hukum hakim tidak mengubah batil, yakni tidak mengubah kedudukan yang sebenarnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ummi Salamah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kamu mengadukan perkara kepadaku, boleh jadi sebahagian daripada kamu lebih pandai berhujah daripada sebahagian yang lain. Karena itu aku memutuskan kemenangan untuknya, mengikut apa yang aku dengar daripadanya. Sesiapa yang aku berikan sesuatu kepadanya daripada hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, kerana sebenarnya aku memberi sepotong api neraka kepadanya. Daripada Ummi Salamah bahawa Rasulullah SAW pernah mendengar riuh rendah orang yang bertengkar di pintu rumahnya. Nabi SAW keluar kepada mereka, lalu baginda bersabda, sesungguhnya aku hanya manusia. Orang yang membawa kes datang kepadaku, boleh jadi sebahagian daripada mereka lebih pandai daripada sebahagian yang lain, yakni dalam mengemukakan hujahnya, sehingga aku ingat dia benar, maka aku memutuskan kemenangan untuknya. Sesiapa yang aku putuskan kemenangan untuknya dengan mendapat hak seseorang muslim, maka itu sebenarnya adalah sepotong daripada api neraka. Terserahlah kepadanya sama ada mahu mengambilnya ataupun meninggalkannya. Ini bab menyatakan hukum hakim tidak mengubah batin ataupun hakikat yang sebenar bagi sesuatu. Yakni kalau sesuatu itu haram, hakim kata halal, tidak jadi halal. Ataupun sebaliknya, yakni hak ni hakim kata hak menggunakan lagu tu hak kamu, jadi kamu ambil lah, padahal tidak betul, hak sebetulnya hak kawan tu. Jadi apakah halal untuk kawan tu yang telah diberikan oleh hakim? Ada hakim menangkan dia, halal ke? Tidak halal. Itu makna tidak mengubah hakikatnya. Kalau bukan hak dia, tidak halal. Di antara yang Imam Nawawi sebut dalam syarah dia ni, innama ana bashar, aku hanya manusia, aku tidak lebih daripada seorang manusia. Yang ini sebagai manusia mungkin ada salah silap, mungkin ada salah silap. Adalah sifat-sifat kemanusiaan itu. Misalnya sebagai manusia boleh sakit seperti orang lain sakit, orang lain lapar dia lapar, orang lain suka dia pun suka juga benda, ataupun orang lain tak suka dia tak suka juga, dan sebagainya lah. Jadi hak manusia yang boleh ada pada nabi-nabi ini, iaitu yang tidak mencacatkan kedudukannya sebagai nabi. Kalau mencacatkan kedudukannya sebagai nabi ataupun menyebabkan orang tidak mungkin pergi dekat dia, orang akan menjauhi dia, misalnya gila, itu pun hak manusia juga, sifat manusia juga tu. Tak boleh, tidak ada seorang nabi pun gila, walaupun untuk sebentar, tak ada. Itu akidah tu. Ataupun penyakit yang teruk sangat yang menyebabkan misalnya bau busuk, kau jadi orang tak boleh masuk dekat, tak boleh, tak ada. Lepas tu hak cerita Nabi Ayub yang kena sakit kulit berat tu kan, siapa bau busuk, itu Israiliyat, tak boleh pakai. Dia ada sakit tu, tapi tidaklah sampai begitu, seperti yang digambarkan dalam riwayat Israiliyat. Akhir sekali tinggal bini dia seorang, lari-lari belakang, tak boleh pergi dekat dia, tak ada lagi, tak boleh terima. Imam Nawawi kata Nabi SAW sebut gini dulu ni untuk mengingatkan kepada keadaan manusia itu, iaitu manusia dia tidak mengetahui perkara gaib. Itu sifat manusia biasa. Hak ni pun ada juga pada Nabi, kecuali hak Allah SWT bagi tahu. Dan rahsia-rahsia sesuatu tanpa Allah SWT bagi tahu, tak boleh. Jadi kalau dia raya hak tidak boleh dicapai oleh orang lain, semestinya dia dapat tahu daripada Allah, kita panggil wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berlaku kepada Nabi itu apa yang berlaku kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam bab hukum ni, dia boleh serupa dengan orang lain juga. Sekadar tu je. Dalam bab memutuskan hukum, iaitu mengikut al-zahir. Mana Rasul dikira tidak bersalah kalaulah dikatakanlah dia salah lah. Hak sebenarnya dalam memutuskan sesuatu kes, dia tidak bersalah. Sebab apa? Hakikat sebenarnya itu Allah sahaja yang tahu. Jadi kalau dia hukum mengikut zahir, serupa dengan orang lain, tak apa. Jadi Nabi akan menghukum mengikut bukti, saksi, sumpah dan seumpamanya. Misalnya Nabi SAW kata, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Bila mereka ucap gitu, mereka sudah memelihara diri mereka, nyawa mereka, harta benda mereka daripada aku. Aku tak boleh buat apa melainkan dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Tetapi hakikat kedudukan mereka terserah kepada Allah juga. Bila dia buat gitu, segala hak semua orang Islam lain buat, kita kena anggap dia sebagai Islam. Nabi pun anggap gitu. Jadi hakikat mereka serah kepada Allah. Apalagi hak dia tidak tahu, iaitu supaya Nabi ni menjadi contoh
dan dituruti dalam bab kehakiman ini juga. Mana supaya hakim hak kemudian tidak berasa duka cita, asalkan dia sudah mencurahkan usaha dia, tenaga dia untuk mencari yang benar. Lepas tu kalau tersalah, dia tidak lagi berdosa. Itu satu perkara. Yang kedua, dan hakim lagi-lagilah kena pakai yang ni bukti, saksi ke apa tu. Sebab Nabi SAW sendiri pun pakai, apa lagi orang lain. Jadi kalau salah tu tak kira, tak apa. Ini menyenangkan hati orang kemudian tu, tidaklah berasa berat, berasa terseksa. Asalkan dia sudah ikut hak zahir supaya hak Nabi, royak tu cukup dah. Tidak boleh kita kata royak gitu saja. Tidak memadai. Sebab kita kata Nabi boleh royak, kamu boleh nikah, boleh gitu-gini, tapi dia tak nikah, kita tak akan puas hati. Jadi berlaku kepada dia, dia buat itu ada kalanya untuk maksud sani, supaya lebih tenang hati pengikut dia. Memutuskan kes mahkamah, kita kata. Tujuan dia nak menyenangkan hati hak kemudian lagu itulah kedudukannya. Berbeza dengan kalau hakim tu tahu salah, itu lain cerita. Tahu dah ni memang salah, itu memang dosa lah dia. Kalau dia tidak tahu, semata-mata berdasarkan bukti dan saksi hak zahir ni, maka padas kat tu. Itu sebab Imam Nawawi kata, orang tak panggil salah ni, kalau nak kira salah, hak sebenarnya tidak salah. Bahkan hukum itu betul dah, mengikut saluran dia tu betul. Cuma salah dari segi hak hakikat sebenar, dari segi prosedur dia tu betul dah. Jadi dibebankan Nabi SAW nya sekat, iaitu kena beramal, kena menghukum mengikut saksi dua orang misalnya. Baik, kalau saksi itu saksi yang dusta atau seumpamanya, fataksir minhuma, kesilapannya bukan kesilapan Nabi, kesilapan orang tu lah. Dan kalau lagu ni dia boleh ke dia pun, walaupun Nabi sendiri pun bui, Nabi kata dah kan aku bui ngakak ke dia, mana tak betul lah. Dia kata dalam hadis ini ada dalil bagi mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama bahawa hukum hakim tidak mengubah batin, tidak menghalalkan yang haram. Apabila dua orang saksi dusta bersaksi untuk seseorang manusia, untuk seseorang bahawa benda ni hak dia, hakim pun memutuskan berdasarkan saksi itu, tidak halal bagi orang yang diputuskan kemenangan untuknya, tidak halal kepada dia harta tu, tak boleh ambil hak sebenarnya. Tapi dari segi dunia boleh lah, kira selesai. Tapi hak sebenarnya tu ada yang pendakwa tu lah yang tahu. Mungkin saksi dia tu hak dusta tu dia tahu, tak boleh ambil. Kalau ambil maknanya harta haram. Begitu juga kes-kes lain pun begitu juga haram. Kalau dua orang saksi bersaksi atas seseorang melakukan pembunuhan, tidak halal bagi wali, yakni keluarga yang terbunuh itu membunuhnya dalam keadaan dia mengetahui saksi dua orang itu dusta. Hakim kata boleh lah bunuh dua orang saksi. Hakim tak tahu saksi itu dusta, tetapi keluarga, ayah kena bunuh ataupun anak kena bunuh, dia tahu saksi itu dusta, dia tak boleh bunuh. Kalau bunuh dosa besar, dia tak kena bunuh balas lah. Dia bukan hakim benar dah. Kita kata hakim tak tahu cerita tuan diri saja, tak boleh dalam apa kes pun. Kalau dua orang saksi dusta bersaksi bahawa satu orang tu dia cerai bini dia, tidak halal kepada orang yang tahu dua orang saksi ni dusta untuk mengahwini perempuan itu. Selepas daripada qadi memutuskan cerai dah lah, dan bukan dua orang saksi ada, jadi kamu jatuh, tolak dah lah. Jadi perempuan tu kata suami dia cerai ada, suami dia kata tak. Saksi balik perempuan dia kata memang cerai ada. Jadi hakim pun berdasarkan saksi dia kata betul lah, cerai lah. Tiba-tiba satu orang lain dia tahu cerita ni tak betul saksi ni, misalnya saksi royak ke dia ke, tak boleh nikah. Sebab apa? Bini orang lagi dia tidak cerai. Orang yang tahu tak boleh nikah. Jadi Nabi SAW tak builah kalau seseorang itu tahu hak sebenarnya tak boleh. Walaupun menang dalam mahkamah, tapi hakikat sebenarnya dia tidak menang, dia dapat neraka. Itulah kelebihannya orang yang ada akidah, orang yang beriman, dia tidak akan buat sesuatu walaupun terlepas dari segi hak zahir ni, dari segi kerajaan, pemerintah, penguasa, mungkin dia lepas, tetapi kalau memang benda tu salah, dia tidak akan buat. Sebab apa? Tak ada apa kelebihannya kalau kita dapat kemenangan dengan dapat mata benda yang sedikit dunia ni, lepas tu boleh neraka. Tak ada apa lebih. Bahkan itu tidak akan dilakukan oleh orang yang beriman. Dan Nabi SAW sebut sini hak seseorang Muslim. Dia kata sesiapa yang aku bagi kepada dia hak saudaranya. Apa sebut saudara? Dia nak beri kita ingat, lebih ingat. Bukan orang lain ni, hak kita berurusan ni adik-beradik. Jadi adik-beradik patut kita buat lagu tu, bawa saksi palsu, bagi sumpah palsu dan makan hak dia. Adakah patut? Tujuannya nak mari dalam hati dia tu halangan yang mencegah dia
apabila ingat ni saudara. Lepas tu sebut pula Muslim. Patut kau orang Muslim kita buat lagu tu? Tidak patut. Imam Nawawi kata qaid ini, qaid Muslim mengikut hak biasa dalam masyarakat Islam, bukan bermakna orang kafir boleh. Kalau orang kafir kita dakwa, hak bukan. Memang hak dia, kita dakwa hak kita. Lepas tu cara-cara lawyer kita pandang benar, boleh kita makan gitu. Tak. Imam Nawawi kata serupa harta orang Islam juga, tak boleh makan tak tu kalau harta orang, tak boleh dia kafir pun. Lepas tu sebut Muslim di sini, ini mengikut kebiasaan dalam masyarakat Islam, hak ramanya Islam lah. Sebab tu Nabi sebut gitu, itu mengikut kebiasaannya. Jadi kadang-kadang dalam nas syariat ni, Quran atau hadis ni, dia sebut mengikut hak ghalib. Mana kalau dalam masyarakat Islam, hak ramanya Islam. Bukan bermakna harta orang kafir kita boleh ambil dengan apa cara sekali, tak boleh. Hak boleh kafir harbi, hak tu lain. Kalau kafir zimmi tak boleh. Muahid bukan kafir zimmi, bukan duduk di bawah pemerintahan Islam, tak setia kepada pemerintahan Islam, tak. Kafir luar negeri lain-lain, tapi ada perjanjian damai di antara kita dengan dia. Ada perjanjian damai. Mana dia pun tak seperai dengan kita, nak baik-baik lah. Dalam perkara-perkara dunia ni nak berhubung lah. Tak boleh juga. Hak murtad pun tak boleh juga. Sini kata Imam Nawawi, serupa dengan harta orang Islam juga.